Okey, inilah cara untuk melanggan data bagi plan 1X prepaid. Buka aplikasi app SOS, tekan SOS Mobile. Selepas itu pastikan anda pakai plan 1-X sahaja. Jika anda pakai plan itu, tekan subscribe now dan kita akan jumpa pilihan data bulanan, mingguan dan juga harian. Jadi sebagai contoh, kita akan langgan plan data harian RM5. Pilih plan ini, tekan confirm dan apabila langganan berjaya, tekan back. Kita akan nampak pilihan data dan juga bila data itu akan habis. Bila anda tekan button manage, anda boleh tengok butiran langganan data sekarang, iaitu baki data high speed, baki data hotspot dan juga baki data yang lain. Kita ada dua button lain di atas, iaitu stop recurring dengan end data. Stop recurring ni kalau tak nak data bulan ni auto renew pada bulan depan kalau ada kredit. Manakala end data, kalau kita nak mematikan data sedia ada, data tu akan burn. Okay, kita akan tunjuk satu contoh, kita akan matikan data sedia ada. Selalunya kita buat sebab nak tukar ke data plan yang lagi besar. Selepas matikan data, tunggu 5 minit, refresh aplikasi app SOS ni macam refresh Facebook. Tarik jari dari atas ke bawah dan dia akan refresh dan dia akan keluar semula button subscribe now. Dan anda boleh langgan semula data plan yang anda nak. Kita sarankan langganlah data plan bulanan. Plan bulanan lagi murah, boleh pilih plan 18 ataupun plan RM35.